Korang pernah tak rasa stres tengok timbunan baju macam Gunung Kinabalu? Dah lah gosok berjam-jam, kedut masih ada, peluh pun beleleh. Kalau korang nak potong masa menggosok jadi separuh, korang tak perlukan skill Dobby. Korang cuma perlukan gear yang betul. Hari ini, kita akan senaraikan top 6 setrika steam generator terbaik di Malaysia untuk tahun 2025. Kita ada pilihan mampu milik, jenama otai, sampailah ke setrika yang under AI. Tunggu sampai hujung untuk tengok pilihan nombor 1 saya yang paling seimbang prestasi dan ketahanannya. Jom kita mula. Tapi sekejap, sebelum korang beli, kena faham dulu beza steam generator dengan setrika biasa. Ada 3 benda wajib korang tengok. Pertama, bar pressure. Setrika biasa guna berat dan panas, tapi steam generator guna tekanan. Cari yang at least 5 atau 6 bar ke atas. Tekanan ni yang akan tembak wappu tembus terus ke dalam kain. Ini rahsia gosok cepat. Kedua, continuous steam. Kita nak tahu berapa gram wap keluar setiap minit secara berterusan. Lagi tinggi, lagi senang kedut hilang. Ketiga, tapak sole plate. Cari yang jenis seramik atau non-stick. Kalau tapak kesat, lenguh tangan bangoi. Okey, dah faham spek? Jom kita tengok ranking nombor 6. Kita mulakan di nombor 6 dengan pilihan bajet yang sangat popular iaitu Perry Smith V1 Lite. Ini adalah model entry level terbaik kalau baru nak berjinak dengan steam generator. Walaupun harga mesra poket, dia ada 2200 watt kuasa dan 6 bar tekanan. Memang padu untuk kelas harganya. Tapaknya jenis ceramic sole plate, jadi dia meluncur laju je atas kain jeans atau corduroy. Satu ciri yang saya suka ialah Cal Auto Clean. Fungsi ni akan cuci kerak kapur secara automatik untuk elak sumbat. Kekurangan jujur, bahagian tempat letak setrika tu tak ada getah silikon. Ada pengguna cakap ia rasa licin sikit, jadi kena hati-hati takut tergelincir. Rumusannya sangat sesuai untuk student atau pasangan baru kahwin yang nak jimat tapi nak performance. Di nombor 5, kita ada raja spek tinggi harga rendah iaitu Simplus K2 Pro. Simplus ni memang agresif. Dia tawarkan 2000 watt kuasa dan 300 gram seminit steam boost. Ia guna sistem intelligent pressurize untuk pastikan wap keluar konsisten tak putus-putus. Tapi yang paling menang kat sini ialah tangki air 2 liter. Antara yang paling besar dalam senarai ni. Dia juga ada ciri anti hangus. Jadi kalau korang jenis pelupa, baju tak akan terbakar. Kekurangan jujur, dari segi kualiti binaan, sistem kunci atau locking system dia tak sekukuh jenama premium. Rumusannya, ini pilihan bang for your buck. Spek maksimum untuk harga minimum. Naik ke nombor 4, kalau korang percaya lagi kuat, lagi bagus, ini dia. Russell Taylor's SG1 Pro. Kita bercakap pasal kuasa 3000 watt kat sini. Paling tinggi dalam senarai hari ini. Kuasa ni membolehkan dia panas sepantas 2 minit je dan hasilkan 7.5 bar tekanan. Memang power gila. Ia juga nampak moden sebab guna digital LED display untuk tunjuk suhu dan mode. Kekurangan jujur disebabkan dia powerful, saiz dia agak besar dan berat. Korang perlukan ironing board yang kukuh dan stabil. Rumusannya, pilihan terbaik untuk keluarga besar yang menggosok baju bertimbun setiap minggu. Di nombor 3, kita ada jenama legenda, Tefal Express Optimal. Ini pilihan saya untuk kategori reka bentuk kompak. Walaupun kecil, ia tetap bagi wap berterusan sehingga 110 gram seminit. Kekuatan utama dia ialah tapak Express Glide. Tefal memang pakar bab coating ni. Rasa dia licin macam meluncur atas ais. Kekurangan jujur sebab nak bagi saiz kompak, tangki air dia agak kecil, cuma 1.2 liter. Paling kecil dalam senarai ni. Rumusannya, sempurna untuk yang duduk kondo atau ruang sempit tapi masih nak kualiti premium Tefal.
Masuk ke nombor 2, kita dah masuk ke wilayah kayangan dan teknologi tinggi. Ini dia, Philips PSG 9050. Kalau korang tech geek, ini idaman korang. Setrika ni ada kamera dan AI. Betul, ada kamera. Ia guna teknologi Active Sense untuk tengok kain apa korang gosok dan dia adjust suhu serta steam secara automatik. Jaminan dia ialah zero burns. Korang boleh tinggal setrika ni terbalik atas baju sutera mahal dan dia takkan terbakar. Kekurangan jujur, 2 benda. Dia berat dan harganya, memang premium. Ini pelaburan jangka masa panjang. Rumusannya, pilihan premium untuk mereka yang nak teknologi paling canggih dan pengalaman gosok baju paling mudah. Dan akhirnya juara di tempat pertama. Bukan yang paling mahal atau murah, tapi yang paling seimbang. Philips PSG 2000. Model ni adalah sweet spot untuk kebanyakan rumah di Malaysia. Ia ada 2,400 watt kuasa dan 6.0 bar tekanan. Paling best, sistem Smart Car Clean dia ada bekas khas. Bila dia suruh cuci, letak je atas bekas tu. Tekan butang, siap. Senang gila maintain. Setrika tangan dia sangat ringan, jadi pergelangan tangan tak sakit walaupun gosok lama-lama. Kekurangan jujur, dia guna lampu berkelip untuk bagi tahu status. Untuk pengguna baru, mungkin pening sikit nak faham isyarat lampu tu. Rumusannya, ini adalah setrika steam generator terbaik keseluruhan untuk 2025. Tahan lasak, perform dan harga yang berbaloi. So, itulah dia senarainya. Kalau korang nak jimat bajet tapi nak spek tinggi, Simplest memang padu. Kalau duit bukan masalah dan nak rasa teknologi AI, Philips 9050 tu memang impian. Tapi untuk majoriti kita, Philips 2000 series tu adalah kuda kerja yang takkan mengecewakan. Percayalah, sekali korang tukar ke setrika steam generator, korang takkan pandang dah setrika biasa. Jimat masa, baju tak hangus, hati pun senang. Saya dah letak link untuk semua model ni kat ruang description di bawah untuk korang cek harga terkini. Kalau video ni membantu korang buat pilihan, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Jumpa lagi!